Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Okey, untuk video kali ini saya nak kongsikan dengan anda bagaimana cara untuk clocking URL macam mana nak buat redirect URL sebab memandangkan website Project Passive Income ni ataupun PPI kita ni adalah website yang Squarespace ini Squarespace Squarespace ini dikongsikan ramai-ramai. Jadi saya berdasarkan pengalaman saya, kalau ramai-ramai kongsi ni, bila promote direct link tu macam ni lah, kita copy link ni, kita promote contohnya di Facebook, kita terus letak di wall, kita terus letak ni di orang PM kat sini, kita terus letak di sini. Jadi bila letak direct link macam ni ataupun letak di wall kita macam ni mana-mana, kalau ramai-ramai buat macam ni, lama-lama Facebook akan dia detect macam spam lah ataupun dia panggil security check, and nanti orang klik dia tak boleh pergi ke web ni, dia kena minta confirm dulu ataupun dia akan beritahu lah ni link ni mungkin tak selamat, unsafe. Jadi benda itu merugikan kita lah. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, sama-sama lah kita pendekkan URL. Saya dah ajar anda cara nak pendek URL sebelum ni guna Bitly, tapi untuk video kali ni saya nak tunjuk macam mana kalau anda ada domain lah. Kalau tak ada domain, kena beli domain lah. Kalau beli kat luar, domain dan hosting setahun paling murah pun RM60, RM70, ada yang RM100. Tapi kalau anda tak ada bajet ataupun nak domain yang murah, boleh beli dengan saya dengan harga RM10 saja, domain.cf tapi ada hosting sekali selama setahun okey. RM10 setahun murah Right, so saya nak tunjuk kepada anda satu contoh saya baru beli dengan domain untuk satu kakak ni. Saya baru beli, nama domain dia adalah maznah.cf ini adalah domain dia. Kalau anda nak masuk cPanel, anda kena pergi cPanel dulu cPanel anda kena /cPanel. Anda kena /cPanel, anda tekan enter. Nanti dia akan redirect ke cPanel lah macam ni cPanel. okey. Jadi apa yang perlu anda buat, anda harus masukkan username. Kalau anda beli domain dengan saya akan bagi username. Username-nya adalah contohnya sini Maznah. Password saya akan bagi password pada anda lah. okey, password yang untuk anda. Jadi anda boleh login ke dalam cPanel, klik login. Jadi anda dapat masuk dalam sini. okey. Jadi anda boleh mula buat redirect. Cara yang pertama, anda pergi ke website Squarespace anda kata ni Squarespace milik Maznah. Dia punya Squarespace adalah projectpassiveincome.com/bismillah. Betul. Kalau kita enter yang ni, okey, kita enter yang ni, kita copy dia punya link ni. Kalau nak check betul tak betul link kita ni, kita pergi kat bawah sekali ni. Kat bawah sekali ni ada nama nampak? Kalau ni Maznah Sidik dia punya nombor telefon di sini saya taruh. okey, ini dia punya lah. okey, jadi copy link Squarespace referral ni, pergi ke cPanel dan anda cari di bahagian domain ada redirect. Anda klik redirect. okey, klik menu redirect dan di sini anda ambil yang maznah.cf ni. Contoh ni domain anda lah. Ni contoh maznah.cf. Kalau anda punya domain, taruh nama domain anda lah sini. Lepas tu di sini anda biarkan kosong. Kalau anda nak menjadikan main domain lah. okey, kalau anda nak, contohnya anda dah ada main domain, dah ada file index, anda boleh buat file lain, contohnya V2. Jadi anda boleh buat V2. Nanti link anda adalah untuk Maznah ni lah, maznah.cf/v2 akan pergi redirect ke Project Passive Income dia punya Squarespace. Tapi memandang macam case Maznah ni, dia belum ada file di main domain dia, jadi saya tak nak taruh V2 lah. Ni yang V2 tu ataupun apa-apa nama folder lah anda nak buat. Nak buat contohnya Redis daftar ke apa semua, maksudnya belakang ni nama tambahan lah. Kalau domain utama anda dah ada website lain ataupun file index dah ada. Kalau tak ada, macam ni, case ni kosongkan sini, letak saja redirect sini and then klik add. okey, so dia dah jadilah. Maksudnya currently redirect pergi sini. Maksudnya kalau siapa-siapa klik yang ni, kalau kita ambil klik yang ni, pergi kat browser, okey, dia orang tekan enter, jadi dia akan pergi ke sini. Jadi website Project Passive Income akan pergi ke yang Squarespace yang sama lah. Tapi branding dia ataupun anda hanya mempromosikan, gunakan ni anda seorang-seorang lah. okey, tak ada masalah kalau seorang-seorang. Jadi taklah kekerapan untuk buat posting di Facebook tadi tu taklah tinggi. Jadi mungkin selamat kat situ. okey, jadi saya rasa itu saja tutorial untuk buat apa ni, redirect buat redirect. Lain-lain mungkin saya boleh tambah satu benda lah
extra sebab anda dah tonton video ni. Cara nak buat email jadi ada sini ada mail. Anda bagusnya ada domain ni, anda boleh buat email sendiri anda boleh create email account. Anda boleh letak sini, katakan dia nak buat admin @mazna.cf. Jadi letakkan password sini, katakan saya letak 1234 contohlah kena 5 12345 contohlah 12345. okey. Sorry, 12345 okey. Contoh macam ni tak kuat saya kena panjangkan sikit. okey, 7 okey 654 okey 789654. okey, contohlah ni contoh create account. Jadi kat sini anda dah ada email sendiri, email domain. Ini dipanggil email domain lah. Jadi macam mana anda nak check email domain anda? Anda boleh pergi ke website, contohnya mazna.cf/webmail lah. Jadi dengan cara anda pergi ke webmail ni, kalau ada orang daftar anda gunakan email, anda boleh gunakan sistem ni tadi okey, anda masukkan email anda sini dan password tadi dan anda boleh login email. Okey, jadi dua perkara lah saya ajar hari ini. Tutorial perkongsian saya ini iaitu pertama tentang email redirect dan yang kedua tentang membuat email domain tadi. Ada banyak pada dalam ni. Kalau ada masa nanti saya buat video lagi. Okey, jumpa lagi. Saya harap anda semua rajin-rajin melakukan promosi. Terima kasih.